Tengok ni, packaging Comic One Animation. Tapi ni bukan saya punya lah, staff dekat sini punya. Setahu saya kan yang ni first komik dia tau. So hari tu dia ada open booth dekat iOS City Mall tapi tak dapat pergi. So ni komik yang staff tu punya. Saya tengok je lah, cantik Ni pula kita orang nak keluar lunch tapi bungkus je and makan dekat pantry office. Macam satu diskriminasi pula. Saya tengah sikit. Saya ni Nak mana? Merah. Dah balik. Pernah balik dah sebab timing kerja dia memang pukul 9 pagi sampai 6 petang je. Saya tak OT. Sebelum ni banyak kali OT. Bulan 6 dengan bulan 7 banyak OT sebab nak siapkan poster. Hello my digital diaries, I'm back. Saya dah settle mandi apa semua. Sekarang pukul 7.44. Saya rasa macam lapar. Kita nak keluar beli makanan sikit. Tadi pun saya macam nak stay up lama sikit dalam pukul 11 malam macam tu. Jelas masa depan kau. So jom kita keluar. Kita beli Maggi goreng. Ikut kan nak beli sate, tapi gerai sate tak buka pula. Tapi tak apalah. So ini makanan malam kita, Maggi goreng Mama belakang tu. Hai. So sekarang jam menunjukkan pukul 8 pagi. Saya pun dah bersiap nak pergi kerja. Tapi sebelum tu saya macam nak bawa sikit stok-stok makanan saya kat bilik sewa ni. Sebab 31 hari bulan Khamis ni saya nak keluar bilik sewa. So kita bawa lah sikit-sikit apa yang ada, kita letak dekat pantry. Sebab boleh. Ya. So saya ada Maggi curry. Lepas tu kita ada mi bandung. Boleh tahan sedap juga ya ni. Boleh. Bihun tom yum tau, bihun tom yum. Okey, jom. Tahu tak, yang tempat internship ni tu one of tempat intern yang best. Sebabnya bro, dia provide pantry. Mana je nak dapat? Tak semua company ada pantry. Lepas tu staff kat situ semua friendly je. Semua membantu sangat. Dia orang punya staff ada ramai tau. So macam saya masuk intern kat situ, saya ada guide. Tak faham ke apa, tanya. Supervisor pun ada, cukup staff. Dia tak menganiaya budak-budak intern. Alhamdulillah, syukur sangat. Kembung ya bag kita. So nak pergi office dulu. Bye. Tahu tak, masa awal-awal dapat tempat intern tu kan, settle je interview. Bila dia confirm je, terus cari rumah sewa area tempat kerja tu. So jumpalah, Alhamdulillah, Umi jumpa bilik sewa dekat apartment sini. So jalan kaki nak ke office lebih kurang dalam 16 minit je. Inilah kita punya apartment. So almost 3 bulan saya dekat sini. Memang hari-hari jalan kaki kat sini. Lepas tu banyak anjing tau ikutkan. Tapi kalau ada rezeki tak adalah anjing. Anjing-anjing sampai saya dah hafal dah muka dengan karakter dia macam mana. Punyalah banyak anjing kat sini. So inilah laluan yang saya selalu guna. Assalamualaikum. Boleh tak kalau saya nak letak makanan dekat pantry? Boleh. Tak boleh. Dengan wow. Boleh bayar ke? Akan ada pantry. Silakan. Dia dah seluduk siap-siap. Saya sebagai duit raya.
Nak tahu tak selama saya intern 4 bulan ni kat sini buat apa je? Tengok ni. Kita buat poster je 4 bulan. Banyak. Untuk saya sebagai student graphic design, intern kat sini bahagian media untuk buat poster harian best. Lepas tu kan saya belajar dekat sini time management. Kenapa time management? Sebab cuba bayangkan sekarang bulan 5, poster bulan 6 dah kena buat dah. Dah kena start dah. Sebab hari-hari kena post content dekat social media. So saya sebagai intern untuk buat poster harian kena siapkan cepat macam tu. So macam kalau masa dah suntuk, OT lah. Tak gosip. So, hadiah Kak Anis dah sampai. Apa benda weh? Mari kita buka. Tengok, scam ke tidak? Wah, weh, comel tu. Tengok, Kak sebagai saya Doraemon. Tengok korang. Wah. Ni bantal Doraemon saya. Yang ni tak sebagi. So dia jadi kawan. Dia tak keseorangan. Disebabkan kita bosan sebab tak banyak poster sangat nak kena buat. So kita turun tolong budak-budak logistik bagi password. Jom. Macam saya semua kan yang lelaki jual bunga 2 orang depan tu. Apa spesifiknya tahu? Tak apa ni, aku bagi tunjuk video lembu aku beli tu. Sikit je. Awak beli dan awak beli aku. Dia rasa ni spesial sangat lah. Nah. Tahu tak lepas packing parcel tadi kan, saya tidur sebab kerja dah tak banyak kan. Poster pun tinggal 1 je, so boleh buat. Kalau siapkan hari ni, esok tak ada kerja pula kan. Lepas tu bangun pukul 6, pergi tandas sekejap buang hajat. Tiba-tiba Cik Aini teks, Aisyah dah balik ke? Belum, baru lepas buang hajat. Kenapa? Dia tinggal fries. Makanlah. So kita pun dapatlah rezeki fries. Terima kasih Cik Aini in advance ya. Sebab macam ingatkan nak minta tolong ambilkan pas kat bawah ke tidak. Makanlah. Terima kasihlah kalau macam tu. Itu je. Lepas tu ni nak balik dah lah ni sebenarnya. Bye. Kita beli ramen dengan hadiah Umay. Sebab insya-Allah esok kita orang nak jumpa. So alang-alang tadi pergi 7E jumpa Chupa Chups Hello Kitty. So kita belilah untuk Umay. Umay punya edition terhadap Hello Kitty, Sanrio punya members. Dia ibarat kalau dia ada duit lebih, dia nak beli banglo, dia akan buat interior design tu memang Hello Kitty themes. Aku cakap kat kau. Good morning. So hari ni 30 Julai dan sekarang pukul 8 suku. Kita dah ready nak pergi office, tapi sebelum tu kita nak buang sampah dulu. Kuatnya angin pagi ni. Sejuk dah tu. Okay, quick shout out to Kak Syafiqah. Tahu tak dia bagi apa? Thank you so much Kak Syafiqah. Tahu tak Kak Syafiqah ni hari tu
randomly belanja saya Zeus. Tengah lentok-lentok nak tidur kan, tiba dia tepuk. Tanya, okey tak? Jangan ngantuk. Oh, nak Zeus tak? Kita apa je yang kita tolak? Lepas tu dah dapat, dah minum sedap, tak kering tekak dah. Tanya nak QR, kata tak yalah. Emosi. Ya, terima kasih Kak Syafiqah, jasamu sangat saya kenang. Tapi seriously Kak Syafiqah, thank you so much. Sandwich ni pun terima kasih. Masa saya tengah record video, tiba-tiba Kak Aini kata yang Kak Mai panggil. Kita pun cuak. Keluar-keluar rupanya. Lah, Kak Mai nak bagi kita hadiah rupanya. Lepas tu, baru perasan yang phone saya tak off recording lagi. So, alang-alang tu kita record je lah kan. Ya Allah, tak expect langsung dapat hadiah ya. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Lihatlah saya pulang membawa hadiah-hadiah daripada kakak-kakak solehah. Bukan satu ya, 4. Terima kasih. Bye Kak Anis. Bye. Halo. Yeay, dapat jumpa Umay. Kita ada surprise sebenarnya dekat Umay. Tapi dia tak surprise sangat sebab Umay dah tahu dah. Sebulan lepas punya hadiah tak bagi-bagi. Okay, yang second ni kau kena tutup mata, tak ada tangan. Cik rasa kena tekan dulu tau. Aku nampak ni dulu. Aku nampak ni. Jauh. Favorit aku siap. Mami. So, let's go. Kita ke Swing. So, sekarang kita nak unboxing hadiah-hadiah daripada kakak-kakak solehah kita. Kita unboxing first hadiah daripada Kak Mai. Baby. First of all, thank you so much Kak Mai. Tak expect je dah dapat. Tadi besar, dapat ni lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak tengok. Ada apa Mai? Banyak. Ya. Ini sih banyak. Gula yang jangan lupa kami kat sini. Never and never. Sini tu anak campur sekejap Cantiknya tulisan. Gemar lah tulisan tadi. Sedikit je, tak payah line pula pun sama lah. Thank you Kak Mai. Okay, so first hadiah. Wow, comel. Oh. Buatan apa? Kerja kot. Taisi. Ya Allah Kak Mai, terima kasih. Mahalnya. Dia dah kadu. Dia. Oh my. Let's move to the blind box. Ini kotak dia. Boleh nampak terus ke? Comel. Thank you. Cuma nanti yang ni kita colour lah. Tak boleh kopak ke? Thank you Kak Mai. Kita tutup. Thank you Comel. Pada hadiah Kak Nat pula. Tahu tak Kak Nat? Aku tengah buat kerja kan. Kak Nat dah nak balik lah. Dah nak clock out pukul 6 kan. Tak, dia letak meja. Lepas tu dia pulang. Non-jalan. Ya. Tak, sweet. Kia 642.
Muka ni, muka lain lah. Lah, muka dia lain. Thank you Kak Nat. Tak. Hello Joel. Stocky. Kau boleh letak tablet. Okay, lastly hadiah daripada Kak Syafiqah. Ini paling secure sebab dia pop. Kak Syafiqah tak nak saya buka ke? Kenapa secure sangat ni? Oh. Ada wish mat. Saya say good luck for your future. Moga dimudahkan segala urusan. Dia sign. Boleh copy. Asal aku rasa jirah? Comel. Yo, payah. Oi. Thank you so much. Thank you Kak Syafiqah. Comel. Kak Syafiqah pun antara yang nampak perkembangan stokin aku. Daripada Patrick, Alimo. Comel. Banyak ni. La ilaha illallah. Thank you so much Kak Mai, Kak Syafiqah, Kak Nat. Bye. Dah cukup adus. J1088 1090. Oh my god. Apa ni? Manis yang rasa macam makan aiskrim. Apa kau punya durian macam kuning lagi ya? Ya. Boyak kan? Belum ada boyak. Sedapnya kau punya. Patutlah kau kata sedap. Swap. Aku punya. Ada. Dia bagi kita satu free tau. Kau rasa tak? Tapi yang kau punya tu sedap lah. Yang ni pun sedap, cuma tak se-creamy itu. Oh, comel. Bye. Kosong. Bye. Morning. So hari ni 31 Julai, hari terakhir saya untuk internship. So sekarang pukul 8.30. Saya lambat sikit nak pergi office sebab tadi saya sambung packing barang dekat dalam bilik sewa. So jom pergi office. Assalamualaikum. Beli Maggi for lunch dekat 7E. Jom kita makan.
Dia macam bergerak. Kau okey je kalau zoom? Auzubillah. Sebab apa? Dia ada sila. Oh, dia benda. Tapi kau buat dalam satu video dalam 15 saat. Sekejap. Betul. Macam tu macam ni. Sampai habis. Kau baca sampai habis. Lepas tu kat pen tu tunjuk jalan. Macam mana nak bagi? Oh, okey, aku tahu. Dia punya habis tu je. So guys, It's a wrap. kau tak buat lah. Saya nama tak tengok kan? Kenapa pula? Banyak main. Banyak main. Kak Yaki pula dah. Kak Mai? Dah jumpa Kak Mai? Wah, tak sia-sia saya menjengkang mata saya. Ya Allah, terima kasih lah ya Allah. Betul. Jangan salah kod pula. Dah jumpa dah happy dah ni. Betul Kak Mai. Musa nangis. Awak ni yang manja gila lah. Aku baru gembira tau. Biar aku keluarkan sebelum dia hilang. Saya dia pelik. Dari siapa? Ni kau pelam ke mak? Dia tak nak. Siapa nama dia? Otak dia betul. Pening lah kat korang ni. Pergi sana jauh-jauh. Mana nombor Kak Mai? Dia tu lagi. Memang Benten. Okey. Ada video. Terima kasih Mai. Tadi juga bang. Tadi juga okey je. Wih, baru dia rasa apa aku rasa selama ni. Aku dah penat. Boleh balik kan? Dia jumpa gambar boleh balik kan? 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 5 6. Betul kan? Boleh. 10 tolak 6. 10 tolak 6 4. 4 tahniah. Cok pisang untuk abang. Ada kepada Tansir yang hari last. Oh, mak saya dah sampai untuk ambil kunci rumah saya. Yang ada bunga ni push. Yang nampak dia orang mewah ni bukan macam Melayu lah. Kita nanti ambil lah gambar. Thank you, Umi. Ucu. Halo. Ucu. Kak Anis. Ya. Nanti kalau saya nak edit masuk YouTube ke? Nak tunjuk sikit. Nanti boleh stop. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua tau saya include semua tim baik termasuk intern sekali, and saya nak terima kasih terutamanya dekat tim media saya dan semua.
kot. Hai guys, hari ni saya nak share something special sikit sebab semalam kan saya punya last day intern kan. Saya dapat hadiah lagi ya. Ya Allah ya Tuhanku. Honestly saya tak expect langsung. Serius appreciate sangat-sangat. Semoga korang semua yang bagi hadiah ni dipermudahkan segala urusan, diperluaskan rezeki, traffic light sentiasa hijau. So sekarang saya nak unboxing hadiah apa yang saya dapat. So ni daripada Cik Aini. Ui. Ya Allah, comelnya. Comelnya. Ni apa? Oh. Lampu lah. Lampu tidur. Terima kasih Cik Aini. Alah, comelnya. Wih. Macam mana nak buka tanpa menjejaskan cincin saya ya? Oh. Hello rakan kelepok mil saya. Nak tahu tak, masa first day saya masuk intern, first day ke second day, not sure, tapi first week saya dekat intern, saya dengan Cik Aini turun pok mil je makan dekat situ. Itu pengalaman saya takkan pernah lupa. Dah lah comel stikernya pun. Weh, papernya pun sinchan kalau kau perasan lah, nampak tak? Oh, terima kasih Cik Aini. Lepas tu hadiah Kak Farah dengan Fat. Dia orang bagi sekali. Saya dah tak ingat dah mana satu Fat punya, mana satu Kak Farah punya. Tapi kita buka je lah yang ni dulu. Wah, secure betul staplernya sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak buka ni? Oh. Comelnya. Aha. Randomnya. Tahu kau. 2 pairs of sock. Comelnya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ni. Ada yang ketiga. Pam. Saya rasa yang ni daripada Kak Farah. Wah. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nantimu. Wah. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Masya Allah, cantiknya. Thank you so much sebab bagi tudung yang cantik ni. Saya appreciate sangat-sangat. Saya janji nanti saya pakai, okay? Semoga mengalir pahala dekat orang yang bagi juga. Amin. Ni apa? Alah, tudung juga comelnya colour pinky. Ya Allah, terima kasih. Saya janji nanti saya pakai, okay? Dapat pepperoni jeans. Wah, terima kasih. Lastly, pam. Nak tahu tak kisah dia? Saya masuk office, tiba-tiba dekat atas laptop, atas keyboard saya macam ni. Macam, siapa bagi ni? Tak ada notes, tak ada bag. Dia macam, nah. Saya tak tahu siapa pemilik tau. Tapi saya belik. Amira rupanya. Farewell, Taisirna, fly high, wishing you good luck for your future. Amira. Terima kasih Amira. Nanti kita letak dalam peti, dah sejuk kita makan.